Woi, tak berhenti traffic light. Kaki kaki terkeluar pula, sorry, tersagat jalan. Menyelit motor ni, skuter ni, bawa dalam town. Nimble weh. Tu. Selamat guys, bersama dengan saya Cikgu Rom, Cikgu Motovlog. Hari ni kita nak masuk ke dalam pulau. Kita nak naik ferry. Kita nak jalan-jalan dengan motor baru yang cikgu dah review baru-baru ni. Ini dia W Moto Nexi 180. So hari ni kita masuk pulau. Kita tunjuk sikit kita pergi balik pulau kan. So kita layan view kita pada hari ni. Alright. So sekejap kita buat walk around. Sementara tu kita layan dulu view di ferry. Okay guys, kita sudah sampai ke Pulau Pinang. So hari ni hari jalan-jalan. So kita nak buat impression lah. Right. Sebenarnya cikgu dah test motor ni 2,676 km lah. Woi, tak berhenti traffic light. Okay, so kita cerita sikit macam yang aku pernah bagi tahu lah. 18 horsepower, 17 Nm of torque, itu adalah nombor di atas kertas. Macam mana pula dekat dalam dunia yang sebenar? Dalam dunia yang sebenar, cerita dia adalah best way. Nampak? Sat kamera terkeluar sangat. Menyelit motor ni, skuter ni, bawa dalam town. Nimble weh. Tu. Layan. Ada orang yang kata, oh nak pergi mana ni? Dia nak pergi mana ni? Ada orang kata skuter ni dia rasa slow daripada AX200 sebelum tu kita kena cerita sikit lah pasal motor ni. Okay, Nexi ni dia bukan bawah brand W Moto actually. Dia pun rebrand lah. Dia punya asal adalah brand Taiji dekat China lah. Lepas tu Enforce buat masuk, namakan dia bawah W Moto lah. Sebab W Moto kebanyakan skuter dia yang jenis teknologi tinggi pun semua, so dia letak bawah W Moto. Adik dia, bukan adik lah, sepupu dia dekat Thailand, GPX bawa masuk. Nama dia GPX DZ2. Market Egypt, dia masuk bawah brand Kiwi. Tapi spek semua tak sama lah. Dekat Siam spek dia enjin 150cc. Lepas tu dia tak ada dashcam. Banyak benda yang tak ada. Market Malaysia ni dapat spek yang banyak jugalah barang-barang dia, kecuali lampu fog lamp kat bawah. Yang tu je tak ada. Yang lain semua ada. Waktu cikgu beli motor ni, cikgu tak dapat test ride pun. Tetapi memandangkan dia dapat enjin Longchin yang sama dengan AX200, cikgu dah tak fikir banyak. Sebab apa cikgu pilih motor ni? Nombor satu, design dia. Dia lebih design yang lebih bersifat tenang. Macam NMAX contohnya lah.
AX tu lebih pada sporty lah, sportier side. Okay, berbalik kepada ada orang yang bawa motor ni daripada AX200, dia rasa macam AX200 tu lebih laju. Mungkin sikit sebab AX tu dia lebih ringan daripada motor ni. Tetapi bila cikgu bawa motor ni, dia rasa sebenarnya speed dia naik lebih kurang sama je. Dia mungkin bila bawa AX tu rasa lebih laju. Sebab apa? AX200 tu kita duduk lebih tinggi. Okay, kita akan duduk macam ni, tengok ke bawah. Yang ni handle ni sama rata dengan kita. Dan cikgu dah bawa motor ni pergi Moratta dengan colour putih dengan stiker biru dan merah dia tu. Banyak orang yang ingat. Nombor satu, dia ingat motor BMW. Nombor dua, dia ingat ni adalah skuter elektrik. Nombor dua tu lah. Walaupun clearly ada exhaust, tetapi dia kata ada nampak macam skuter EV. Design dia memang nampak futuristik lah. Okay, cikgu suka ni skrin dia ni TFT 6 inci ya. Terang, bawah panas pun nampak. Lepas tu dia ada dashcam. Okay, kalau terbuka kat sini, terbuka, nampak dia ada dashcam dekat bahagian depan. Ada orang kata lah kamera pun biasa je. Bang, daripada tak ada baik ada. Betul tak? Daripada tak ada baik ada. Daripada baik beli, baik ada. Macam kita kata, bang baik beli apa NMAX tambah sikit bang. Katalah saya beli NMAX, sekejap lagi orang kata pula, baik beli S-Max. Okay, saya beli S-Max. Katalah saya beli S-Max, sekejap lagi dia kata pula, bang, awak tak beli T-Max. Habis tu mungkin sampai aku beli kau terbang pun tak habis total dah. Okay, berbalik pada ni, ada dashcam. Lepas tu dia juga ada kabit. Kabit tu maknanya kita boleh mirror telefon kita. Kita nak buka Waze ke apa ke, boleh tengok direct dekat skrin ni. Tapi orang katanya pula habis bateri. Jangan risau, dalam poket ni ada charger Type A dengan Type C. Tapi buat masa ni, benda yang aku paling suka pasal skuter ni adalah nimbleness dia. Aku tak sangka dia sangat nimble lah. Aku ingat karakter dia macam ADV 160. 160 dia macam ADV 160 dia macam berat belakang sikit tau. Yang ni hendak menciluk ke apa. Even sekarang ni aku bawa bag tau, dalam perut dia ni, bawa bag, masih rasa tak ada apa, ringan. Mungkin sebab weight distribution dia lah. Okay, vibration macam mana? Banyak orang concern pasal skuter satu piston ni, vibration dia macam mana. Vibration dia macam tu lah, macam skuter lah. So bila kita tak bergerak, dia adalah vibrate dia tu mungkin lebih lah sikit. Tapi once motor ni dia dah bergerak, tak ada masalah bang. Memang smooth. Dia tahu tak, bila bawa kita jalan jauh kan, bila kita bawa motor kan, kita rasa kaki kita semut tau. Sebab vibration. Tapi tak, aku dah bawa motor ni, memang tak rasa langsung vibrate dia tu. Jam teruk gila. So hari ni cikgu nak bawa apa jalan, kita pergi ke balik pulau. Kita pergi balik pulau. Lepas tu kita layan lah jalan belakang balik pulau tu. Nampak motor kena bijak bang. Nampak saja opportunity kita pangkah jalan-jalan ke hadapan. Ni mereka ni nak pergi mana tak tahu, nak ramai-ramai. Biasalah Christmas kan. Ya kita rakam tu Christmas. Harap video ni keluar cepat lah. Okay, motor ni pun aku dah bagi atau ni kawan kita mai dari Penang, Hazmi bawaan.
Kot nanti kalau dia buat video, dia boleh bagi pandangan dia lah pasal motor ni. Tapi overall, sepanjang duk pakai ni, sebulan dah lah duk pakai, puas hati lah. Terutamanya untuk situasi yang macam ni, memang puas hati. Senang nak menciluk. Dan power dia pun ada. Nanti cikgu akan buat video separate sebab ni motor cikgu tak ada yang nak buat video full. Kita akan buat lifelong punya ownership experience lah. Tapi top speed cikgu dah test, berat cikgu 135 kilo. Take note cikgu dah test, dalam meter dia dapat lebih kurang 132 km sejam. Meter dia berat daripada GPS around 6 km sejam. Berat, ringan. So maknanya kalau aku kat meter ni 110, GPS mungkin dalam 104, macam tu, which is okay lah. Meter kereta pun lebih kurang macam tu. So kalau kita bawa 110 atas highway pakai meter ni, speed tu adalah speed yang normal lah, hak laju kebangsaan. Alright, itu sampai dah depan. Duk pakai 4 long ni Zat. Okay, so kenapa cikgu pilih motor ni? Satu, sebab cikgu perlukan skuter lah. Cikgu memang kena ada satu skuter. Cikgu nak satu kenderaan yang santai dan relax. Allah, dia nak pergi mana pula dah, jam-jam ni. Cikgu kena ada satu kenderaan yang santai dan relax. Sebab cikgu nak pergi merata. Ni tempat macam ni kalau buat motor gear pisang bang. Ini dapat motor batik, best. Oi, Napoleon Bob 250. Dia nyenuh sikit lah, dia nak menyelit. Motor tu bukan seat single lah. Macam mana dia berjaya menduakan motor ni? Okay, so setakat ni untuk pengenalan motor ni. Belum guys, belum. Okay, apa lagi tadi cikgu tak serta? Kenapa cikgu beli motor ni? Nombor 2, sebab design. Nombor 3, sebab enjin dia tu 179cc, 18 horsepower, 17 Nm of torque. Puas bang. Motor ni aku rasa dia punya roller belakang ni kena buat something kena bagi berat sikit ke macam mana. Sebab dia cepat lah naik up to speed tu. Kira 9,000 lebih nak dekat 10 tu. Sampai habis meter ni memang sampai. Maknanya dia ada ruang lagi lah untuk kita naik kan. Nampak laju tak? Best. Ayah bang, naik motor ni puas, memang puas. Okay, lampu depan dia pakai jenis projector. Belakang LED, signal semua integrated. Cuma side mirror ni cikgu dah tukar lah. Patutnya nak buat video, buat sikit-sikit kan. Tapi waktu ni PYM Bikers tak tahan dah, pakai jalan lah. Alright, so setakat tu je. Sekejap lagi kita sambung part layan corner. Okay guys, so sekarang kita nak buat test handling. Ni sekarang kita dekat jalan Teluk Bahang menuju ke balik pulau. Rasa okey kot petang-petang ni kan, kita layan corner sikit. So macam mana handling motor ni? Cikgu nak cakap dia mencukupi, adequate untuk weekend ride pun nice. Ada kawan cikgu nama Roger, boleh cari dah daripada apa tah motor.
channel dia tu kan. Dia siap guna full suit untuk layan corner. Tapi apa yang cikgu cakap, brake dia cukup. Lepas tu dia punya tayar ni, tayar CST, bukan nak kata the best, tapi untuk tayar stock, dead stock ni kan, memang sangat-sangat best. Dia seronok untuk kita gunakan untuk ride macam ni, which is nice. Lepas tu power motor ni cikgu suka, sebab enjin dia dengan 18 horsepower, 17 Nm of torque, cukup Jadi cikgu dah umur lah. Sini brother ni dia buat terlalu berhati-hati. Oh lah ni durian banyak bang kat sini. Okay, kita potong. Pak, kita nak potong, tak ada masalah. Okay, lepas tu nak layan corner pun tak ada masalah. Dia ikut je apa yang kita nak buat. Memang seronok. Dia weight distribution dia pun bagi cikgu lah, cikgu tak rasa macam dia dekat front heavy ataupun back heavy. Dia mungkin dia punya weight distribution dia tu just nice tau. Best. Kira kalau kita corner ni, kaki kaki terkeluar pula, sorry, tersagat jalan. Bahaya. Ada best. Walaupun sagat sikit, mungkin boleh buang dia punya tongkat belakang tu. Mungkin kita boleh ada linear angle, tapi linear angle dia taklah banyak, sebab belah kanan ni pun dah sagat dah actually. Tapi cukup lah kan, untuk ride macam ni. Bukan kita nak corner ekstrim sangat. Mungkin cikgu naik ni, cikgu bawa okey lah, tak ada lah ekstrim. Cikgu bukan lah kata rider yang pro lah kan. Tapi untuk mencari keseronokan menunggang, kalau jalan macam ni, bawa 1000cc pun tak guna bang, sebab jalan dia kecil je. So, depan ni dah kena break. Tak ada pun nak bawa sampai beratus-ratus km sejam. Ada chicane tu, kena lagi. Oh yeah, best jalan ni. Best. Buat benda macam ni je lah. Jalan macam ni tak gaduh motor berkuasa tinggi kan. Sambil-sambil tengok kebun. Memang twisty road. Yang best je, motor ni power dia cukup. Jalan basah tak berani. Ni jalan naik bukit, turun bukit. Oh yeah. Seronok. Memang seronok lah. Ini pun best weekend ride. Sangat. Okay. Cukup menyeronokkan. Cikgu memang tak menyesal lah beli motor ni, sebab benda ni lah, benda-benda macam ni. Tengok Tesla Model Y pun tak boleh buat laju tau. Mantap.
Tayar dia tu sangat-sangat cikgu tak sangka lah. Sebab ni tayar yang sama waktu cikgu test AX200 tu. So cikgu tak letak expectation rendah lah. Memang dia nice. Dan suspension dia tak ada lah membuai Dia bagi secukupnya. Tambah dengan brake yang spec overkill ni, radial pump, memang puas lah. Memang layan. Dan yang paling best, tak penat bang. Oh ya. Siapa yang biasa layan guna kat jalan ni, cuba komen. Cuba komen. Best ke tak makan doyan kat sini? Harga okey ke tak? Ada tanah runtuh sikit ke bawah ni. Tapi tak apalah, JKR dah buat kerja. Brake penting bang. Siap dengan ABS. Bila brake mengejut macam tadi, tak ada masalah. Kereta pun buat slow kat sini. Takut bang. Okay, kita beritahu kat dia kita nak guna. Orang tak biasa memang ada risau sikit lah. Oh, kita dah nak pergi ke bawah. Oh, mana lagi? Oh, sebab tak nampak kereta. Oh yeah. U-turn. Oh, kenapa dia kena berhenti kat situ? Nice. Brake nice. Everything is nice. So cikgu bang speechless lah cikgu nak abang. Sebab ini baru cikgu test full potential skuter ni. Gimana bang? Memang beyond expectation kita kat sini tau. Dia bagi dekat sini kat kita. Sebab motor ni bone stock. Bila cakap pasal motor yang stock, expectation kita akan kat sini. Dan bukannya dekat sini. Tahniah Enforce buat motor ni. Tahniah juga pada W Motor. Actually tahniah pada Taigi yang berjaya buat motor yang berkualiti macam ni. Sebab spek dia sangat-sangatlah overkiller. Dan cikgu rasa pembelian cikgu ni pembelian yang berbaloi lah. Dia memenuhi tiang-tiang yang cikgu nak tu. Tiang pertama, harga. Tiang kedua, performance. Tiang ketiga, handling. Dan tiang keempat, keseronokan. Lain macam ni. So pada subscriber, terima kasih kerana menonton. Kepada yang baru masuk ke channel ni, jangan lupa follow, like, share, subscribe CMV Cikgu Motovlog bersama dengan Cikgu. Jangan lupa follow TikTok, Instagram dan juga Facebook CMV. Cikgu ada di mana-mana untuk menyampaikan info kepada hampa semua. Oh yeah. So layanlah video ni sampai habis. Oh, dia makan je lah. Woi, dah nombor plate J. Aduh.
Bahaya korang kat sini.